Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Nama diberi Mariam Nuzafira binti Muhammad Zahelmi daripada Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kinara. Pada hari ini saya akan berbicara tentang buku yang sangat menarik bertajuk Cafe Purnama Bayu, hasil nukilan Haninai. Buku ini diterbitkan oleh Bookyard di bawah karya PTS pada tahun 2024. Buku ini mengandungi 405 halaman muka surat. Novel ini membawa kita menyelami dunia penceritaan yang penuh emosi dengan pelbagai kisah hidup menarik yang berlaku di sekitar kafe unik ini. Pernahkah anda mendengar tentang kafe yang letak di hujung kota? Kafe Purnama Bayu ialah kafe buku terkenal yang sering disebut-sebut oleh manusia. Aroma kopinya sangat memukau, seolah-olah mampu memberikan pengalaman baru kepada setiap pelanggan yang mengunjunginya. Namun, yang paling istimewa ialah seorang barista bernama Purnama yang arif menyajikan kopi mengikut isi hati pelanggan istimewanya. Purnama bukanlah seorang barista biasa, dia juga mampu membawa pelanggan istimewanya ke satu dimensi yang lain. Semuanya bermula dengan sekeping kupon, potongan harga untuk secawan kopi pilihan mereka. Tetapi apa yang mereka dapat bukan sahaja sekadar kopi. Mereka juga mendapat pengalaman baharu melalui pembacaan buku-buku yang mirip dengan kisah hidup mereka. Kafe ini menghimpunkan 6 kisah hidup individu yang berbeza. Ada yang tidak dapat mencapai cita-citanya, ada yang terperangkap dalam kerja yang toksik, dan ada juga yang ditinggalkan kesunyian oleh keluarga. Antara tema utama di dalam novel ini ialah pencarian erti hidup dan bagaimana cara manusia berdepan dengan masalah hidup. Selain itu, penulis juga menekankan kepentingan untuk tidak berputus asa untuk mencari jalan penyelesaian untuk setiap kesulitan. Penceritaan Cafe Purnama Bayu ini juga memberi motivasi kepada kita untuk menghadapi cabaran hidup dengan lebih positif. Walaupun secara keseluruhannya, novel ini membawa tema yang sedikit berat, tetapi ia menjadi lebih menarik apabila elemen magis dan realiti digabungkan dengan sempurna. Kewujudan kafe ini juga menjadi satu simbolik tempat yang tenang untuk berehat dan berfikir dan menambahkan lagi kekuatan novel ini. Dengan gaya bahasa yang amat baik, novel ini sesuai dibaca oleh rakan-rakan sekalian. Saya amat tertarik dengan ilustrasi kulit buku ini yang sangat cantik. Syabas buat penulis kerana telah berjaya menghasilkan karya yang baik dan sesuai dibaca oleh golongan para remaja. Sekian, terima kasih.